Hai semua, hari ni kita nak kupas satu kerangka pemikiran yang sangat padu untuk kita para pendidik, hasil cetusan idea daripada Cikgu Mai. Ia pasal pertembungan dua cara fikir yang sebenarnya menentukan nasib bilik darjah kita, sama ada kita nak kekal dengan cara lama yang kita dah selesa, ataupun kita berani untuk bentuk semula cara kita mengajar untuk relevan dengan hari ni. Jom kita tengok sama-sama, kita ni sebenarnya lebih cenderung ke arah mana? Kita semua boleh relate kan dengan suasana ni? Minggu-minggu awal sekolah, semangat baru, muka pelajar pun baru. Cikgu Mai guna momen yang dekat dengan hati kita ni untuk tanya satu soalan yang menusuk kalbu. Adakah cara kita mengajar tahun lepas tu masih betul-betul berkesan untuk budak-budak yang duduk depan kita hari ini? Okey, ini dia perjalanan kita untuk perkongsian kali ni. Kita akan mula dengan kenapa pendekatan satu saiz untuk semua tu dah tak boleh pakai. Lepas tu, kita akan bedah dua cara berfikir, status quo lawan redefine, dan kita akan tengok beza dia dari segi fokus dalam kelas, peranan murid, cara kita menilai dan yang paling penting, apa hasil akhir yang kita nak capai. Perkara pertama dan paling asas sekali yang kita kena akui, setiap tahun, setiap kelas, malah setiap seorang murid yang masuk bilik darjah kita tu, lain macam, dia bawa latar belakang, keperluan dan potensi yang berbeza-beza. Jadi kalau kita guna acuan yang sama je untuk semua, bukan setakat tak berkesan, kita sebenarnya rugi besar. Peribahasa ni memang tepat sangat kan? Dia merumuskan segalanya. Kalau kita anggap murid tahun ni sama macam tahun lepas dan kita copy-paste je kaedah mengajar kita, kita mungkin dah terlepas pandang potensi sebenar yang ada depan mata kita. Dan ini membawa kita ke jantung perbincangan kita. Cikgu Mai perkenalkan dua cara berfikir yang macam langit dengan bumi. Sedar atau tak, salah satu cara fikir inilah yang sedang drive setiap keputusan yang kita buat dalam bilik darjah setiap hari. Yang pertama, status quo. Ni zon selesa kita. Ayat dia selalu macam ni. Alah, dari dulu lagi kita buat macam ni. Ia adalah pendekatan di mana kita terima je amalan sedia ada tanpa banyak soal. Memang mudah, tapi adakah ia yang terbaik untuk murid kita? Lawannya pula ialah redefine. Ini bukan pasal buang semua benda lama, tak. Tapi ia pasal keberanian kita untuk sentiasa menilai semula apa yang kita buat. Satu komitmen profesional untuk selalu tanya diri sendiri, cara aku ni masih relevan tak untuk budak-budak depan aku ni dalam dunia sekarang ni? Sekarang, cuba tengok kerangka penuh yang Cikgu Mai bentangkan ni. Ia bandingkan dua dunia yang sangat berbeza. Tengok perbezaan dari atas sampai bawah, daripada tujuan PDP sama ada nak habiskan silibus atau nak hasilkan pembelajaran bermakna, sampailah ke hasil akhirnya, sama ada murid tu hafal atau dia faham. Anggap jadual ni macam peta kita. Lepas ni, kita akan zoom in pada beberapa perbandingan yang paling penting. Okey, jom kita mulakan perbandingan yang pertama. Bila kita masuk kelas tu, apa sebenarnya matlamat utama kita? Apa big why kita? Kalau kita dalam mindset status quo, selalunya tekanan kita adalah untuk habiskan silibus. Macam kita tengah berlumba-lumba nak sampai ke garisan penamat. Tak kira apa pun. Tapi, mindset redefine tukar matlamat tu. Bukan lagi pasal habiskan buku, tapi pasal nak wujudkan pembelajaran yang betul-betul bermakna, yang lekat dalam kepala, yang boleh diguna pakai lepas peperiksaan dah lama habis. Jadi, puncanya adalah anjakan fokus. Daripada kita tanya, apa yang aku nak ajar hari ni? Kita tukar soalan tu kepada apa yang murid-murid aku mesti faham dan boleh buat lepas habis kelas ni. Satu soalan fokus pada guru, satu lagi fokus pada murid. Nampak macam sikit je beza dia, tapi impaknya sangat besar. Dan idea pasal fokus pada murid ni sebenarnya bukan benda baru pun. Tokoh pendidikan hebat John Dewey pun pernah cakap pembelajaran yang paling lekat ialah bila apa yang kita ajar tu ada kaitan dengan dunia pelajar. Jadi falsafah redefine Cikgu Mai ni selari dengan prinsip pendidikan terbaik yang dah terbukti berkesan. Seterusnya, jom kita tengok macam mana dua cara fikir ni tentukan peranan cikgu dan murid dalam kelas. Siapa sebenarnya hero dalam proses belajar ni? Dalam model status quo, cikgu ni ibarat penceramah utama. Kita yang sampaikan semua maklumat. Tapi dalam model redefine, peranan kita berubah 180 darjah. Kita jadi macam arkitek pengalaman belajar dan fasilitator. Kita bukan lagi bagi ikan, tapi kita ajar cara nak memancing. Dan bila peranan cikgu berubah, automatik peranan murid pun kena berubah. Daripada sekadar jadi bekas kosong yang pasif dan tunggu untuk diisi,
Mereka jadi pembina makna yang aktif. Dia tak duduk dengar je, tapi dia buat, dia bincang, dia bina kefahaman dia sendiri. Tanda paling jelas perubahan peranan ni? Tengok jenis soalan yang kita tanya. Cikgu status quo mungkin akan tanya, siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Itu soalan fakta. Tapi cikgu redefine akan cabar lagi. Pada pendapat anda, apa legasi paling penting Perdana Menteri pertama yang masih kita rasa sampai hari ni? Kenapa? Nampak tak? Satu soalan uji ingatan, satu lagi uji pemikiran. Okey, sekarang kita masuk bab yang sangat kritikal. Macam mana kita ukur pembelajaran dan lebih penting lagi, macam mana kita guna maklumat tu untuk jadi lebih baik. Pendekatan status quo ni dia sangat bergantung pada ujian besar di hujung topik atau hujung tahun. Itu namanya pentaksiran tentang pembelajaran yang dah lepas. Pendekatan redefine pula, dia tekankan pentaksiran formatif yang dibuat sepanjang masa. Masa kita perhati, masa kita soal jawab, masa latihan. Tujuannya bukan untuk bagi grade, tapi untuk baiki pengajaran esok. Quality feedback pun lain macam. Bagus, teruskan usaha. Itu feedback yang umum dan tak membantu sangat. Bandingkan dengan feedback yang spesifik dan serta-merta. Contohnya, struktur ayat awak ni dah mantap, tapi cuba bagi satu contoh lagi dekat perenggan kedua tu untuk kuatkan hujah awak. Yang kedua ni jauh lebih berkuasa kan? Ia bukan bagi markah, ia bagi roadmap untuk jadi lebih baik. Okey, jom kita berhenti sekejap. Ambil masa untuk renung. Berdasarkan apa yang kita dah bincang setakat ni, secara jujur, amalan kita sendiri lebih berat ke belah mana. Ini bukan soal nak cari siapa betul, siapa salah, tapi soal kesedaran diri untuk penambahbaikan. Dan akhirnya, kita sampai ke soalan yang paling penting sekali. The bottom line orang kata. Apa hasil akhir yang kita dapat daripada dua pendekatan yang berbeza ni? Apa yang murid kita bawa keluar bila dia melangkah keluar dari kelas kita? Inilah dia perbezaan paling utama. Pendekatan status quo, kita cenderung dapat murid yang pandai hafal untuk lulus periksa, tapi lepas tu cepat je lupa. Sebaliknya, pendekatan redefine bermatlamat untuk lahirkan murid yang betul-betul faham satu konsep tu sampai dia boleh guna dan apply dalam situasi lain. Hafal lawan faham. Dalam dunia yang serba canggih sekarang ni, kebolehan untuk faham dan aplikasi tu jauh lebih bernilai dari sekadar menghafal. Jadi, bila kita letakkan kedua-duanya sebelah menyebelah macam ni, pilihan antara nak lahirkan seorang penghafal atau seorang pemikir yang bersedia untuk masa depan. Jadi makin jelas kan? Dan kita tutup perkongsian ni dengan satu soalan refleksi dari Cikgu Mai. Perubahan dari status quo ke redefine ni memang perlukan keberanian. Keberanian nak cuba benda baru, keberanian untuk mungkin gagal dan belajar balik, dan paling penting keberanian untuk keluar dari zon selesa kita. Semuanya demi anak-anak murid kita. Jadi persoalannya bukan lagi mampukah kita, tapi beranikah kita untuk mulakannya.